Kereta merupakan suatu ciptaan zaman moden yang bertujuan bagi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia dibezakan dengan spesifikasi yang kompleks, termasuk jenama, Volo, reka bentuk, enjin, tayar, sehinggalah kepada pengalaman pemanduan yang pelbagai. Dalam ribuan model kereta yang ada, pengeluar dan pembeli telah disajikan dengan pelbagai reka bentuk, dari yang kelihatan biasa-biasa hinggalah kepada yang kelihatan sangat futuristik. Wow. Jadi, dalam video kali ini Prof Tau nak sajikan kepada korang 5 ciptaan kereta yang paling buruk. Yang kelima, BMW iSETA. Dalam senarai terawal pada kali ini, Prof Tau nak bawakan satu ciptaan kereta yang kelihatan agak comel serta mempunyai saiz yang kecil. Look at this mess here. Bayangkan, saiz kereta ni sangat kecil hingga hanya boleh memuatkan maksimum 2 orang sahaja dalam satu-satu masa. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955, kereta BMW iSETA merupakan model kereta makro yang sangat jimat dalam pembakaran minyak. Di samping, sangat mudah untuk dikendalikan. Walaupun begitu, di sebalik kriteria seperti yang dinyatakan, mengapa BMW iSETA tersenarai dalam ciptaan kereta yang buruk adalah kerana pintu utamanya yang terletak di hadapan yang akan terbuka bersama dengan steering. Rekaan pintu masuk yang pelik ni sekaligus membuatkan ianya sukar untuk berfungsi. Lagi-lagi jika berada di kawasan yang sempit. BMW iSETA juga tidak mempunyai ruang untuk meletak barang, sekaligus membuatkan ianya tidak berapa efisien bagi kegunaan semasa dan juga harian. Seterusnya, membuatkan penggunaan basikal adalah lebih baik. Namun, disebabkan reka bentuknya yang unik dan tersangat rare, kereta ini menjadi rebutan bagi para kolektor kereta klasik yang mana ada beranggapan nilainya pada masa kini mampu mencecah $46,000. I need 40. Jap. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Prof Tau ya. Yang keempat, Renault Avantime. Sebuah ciptaan daripada syarikat pembuatan kereta Perancis, iaitu Renault. Avantime merupakan sebuah gabungan kereta mewah coupe dan MPV dengan menampilkan sebuah kereta yang mewah dan selesa, terutamanya sebagai kegunaan harian. Mula diperkenalkan pada tahun 2001 sebagai usaha Renault untuk menembusi pasaran baru dalam industri kereta. How do you do, fellow kids? What? Macam yang korang tahu, Renault terkenal dengan peranannya dalam sukan permotoran, iaitu Formula 1 dan Formula E. Walaupun kelihatan buruk dan tidak relevan, pengeluar mempunyai alasan tersendiri yang mana mengatakan reka bentuknya berkonsep futuristik dan konsep pintu besar tanpa tiang tengah menjadikannya sebagai suatu ciptaan yang luar biasa. Saiznya juga tak terlalu kecil dan turut menawarkan pemanduan yang selesa. Mungkin disebabkan pengalaman yang luas daripada pengeluar, rekaan Avantime sedikit sebanyak mampu memberikan pengalaman yang terbaik kepada pembelinya. Akan tetapi, beberapa masalah yang wujud seperti reka bentuk tanpa tiang tengah membuatkan ianya kurang kukuh dan kestabilannya di jalan raya tidak sebaik MPV konvensional. Pintu besarnya pula membuatkan ianya tidak efisien, terutama sekali di ruang parking yang sempit. What would you do if Tak hairanlah jika Renault Avantime mempunyai jualan yang tersangat sedikit pada masa lalu. Yang ketiga, Fiat Multipla. Seterusnya, kita beralih kepada sebuah MPV yang telah mengejutkan seluruh dunia dengan reka bentuknya yang unik dan pelik. Diperkenalkan pada tahun 1998, kereta Fiat Multipla menawarkan ruang luas serta fleksibiliti yang maksimum, di mana tempat duduk tersedia sekaligus memberikan lebih banyak kapasiti berbanding kebanyakan MPV lain pada masa tersebut. Kalau korang perasan, reka bentuk hadapannya sedikit menonjol. Sekali tengok dah macam ikan flower horn pun ada kan?
Disebabkan inilah, jualan kereta ni tidak mendapat sambutan yang meluas. Di samping, beberapa lagi kekurangan lain, misalnya kualiti bahan yang digunakan di dalam kabin tidak begitu premium dan tidak berkualiti tinggi. Walaupun seringkali mendapat kecaman, Fiat Multipla tetap mendapat pengiktirafan yang sewajarnya kerana berani hadir dengan rekaan yang inovatif dalam sejarah automotif. Yang kedua, Nissan S-Cargo. Bagi senarai kedua terakhir, kita pergi kepada jenama yang berasal dari Jepun. Nissan S-Cargo atau turut dipanggil Nissan Siput telah diperkenalkan pada tahun 1989. Asalnya, kereta ini direka khas bagi peniaga kecil ataupun penghantar barang. Model ini dikenali dengan reka bentuknya yang klasik dengan penampilan badan yang berbentuk bulat serta berlampu besar. Ia dikuasakan oleh enjin sekitar 75 kuasa kuda, cukup bagi pemanduan yang berjarak dekat dan sederhana. Disebabkan mempunyai kapasiti kabin yang ringkas dan praktikal, ini membuatkan ianya menjadi pilihan bagi para peniaga kecil. Tapi, bentuk rekaannya yang seakan-akan siput membuatkan ianya kurang digemari, malah ada yang menganggap ianya terlalu buruk pada masa tersebut. Yang pertama, Tesla Cybertruck. Sure? Yeah. Oh my god. Well, untuk senarai pertama bagi ciptaan kereta yang buruk, Prof Tau memasukkan sebuah ciptaan yang paling hangat pada masa kini. Dozens of Cybertrucks at a parking lot in Fort Lauderdale were spray painted with a vulgar term directed at Tesla owner Elon Musk. Dalam senarai terawal, boleh dikatakan model-model kereta adalah dari zaman purba. Berbeza dengan senarai pertama di mana Tesla Cybertruck, hasil idea dan ciptaan Elon Musk ni berupaya mendominasi carta. Mula diperkenalkan pada tahun November 2023, Tesla Cybertruck merupakan kereta elektrik yang berbentuk segi empat dan mempunyai ruang tepi yang tajam. Rekaan yang minimalis ini membuatkan sekali pandang, kereta ni tersangat hodoh dan pelik bagi kebanyakan orang. Walaupun begitu, kereta ni hadir dengan binaan tahan lasak dan tahan karat. Untuk korang yang tengah cari kuali, ni ada kuali tahan karat. Di samping, mampu untuk bergerak dalam situasi off-road. Selain itu juga, rekaannya agak terkehadapan dan mampu menawarkan ciri-ciri moden seperti sistem autopilot, sistem keselamatan yang tinggi. The finger. Without further ado, that's kind of bad. Ruang yang sangat luas serta selesa dan pelbagai lagi. Buat masa ni, Tesla Cybertruck tidak menawarkan sistem pemanduan sebelah kanan yang mana peluang untuk masuk ke dalam pasaran Malaysia agak tipis. Kalau tak, dah tentu kita boleh tengok di atas jalan raya waktu musim perayaan, kan? Macam mana? Apa pendapat korang dengan senarai yang Prof Tau nyatakan ni? Adakah korang bersetuju atau ada lagi senarai kereta buruk yang ada? Boleh tulis di ruang komen di bawah. Rasanya, setakat ini dahulu perkongsian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.